Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syuhana binti Muhammad Rozin, pelajar Bachelor of Teaching Primary Education with Honour. Saya ingin membentangkan tajuk pembelajaran kooperatif yang terdapat dalam subjek Psikologi Pendidikan. Yang pertama, kita perlu tahu apa itu kooperatif. Kooperatif ialah pendekatan pengajaran yang menekankan pelajar supaya bekerjasama antara mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Yang seterusnya, pelajar dapat membantu membanding pelajaran mereka dengan individu yang lain, iaitu berdaya saing lah. Dan seterusnya ialah memberi peluang kepada pelajar untuk saling berkongsi maklumat, pengetahuan serta pengalaman dan kemahiran dalam kumpulan. Seterusnya, apa itu prinsip kooperatif? Prinsip kooperatif ialah independensi positif. Kejayaan setiap individu bergantung kepada kejayaan kumpulan. Ini menggalakkan pelajar berkongsi maklumat. Yang kedua ialah tanggungjawab individu. Walaupun kerja dijalankan secara berkumpulan, tetapi setiap pelajar perlu mengambil tugas masing-masing kerana mereka penyumbang terbesar untuk kumpulan mereka lah. Yang ketiga ialah kemahiran sosial. Kemahiran sosial ialah pelajar yang terlibat dalam kooperatif dapat bekerja dalam kumpulan seperti cara berkomunikasi, cara bergaul. Itu yang dipanggil sebagai sosial lah. Yang keempat, penggunaan sumber pelbagai. Pelajar boleh menggunakan sumber pembelajaran seperti buku, internet dan rujukan lain untuk menyelesaikan tugasan bersama-sama pelajar yang lain lah. Yang kelima ialah penglibatan aktif semua ahli. Ia memberi ruang kepada semua pelajar untuk menyumbangkan idea. Berkumpulan ini membuatkan tiada pelajar akan terabai. Maknanya bila kita berkumpulan, semua idea kita akan dengar dan kita akan select. Kita akan pilih mana yang perlu diketengahkan idea tersebut. Yang keenam, aktiviti pembelajaran pelbagai. Ia memerlukan pelajar menggunakan teknik yang pelbagai seperti pembentangan, penerokaan masalah dan penghasilan projek. Kalau penghasilan projek ni kita biasa dalam eksperimen sains, dalam kemahiran hidup, menukang, berkebun. Okay. Yang seterusnya ialah kelebihan kooperatif. Kooperatif ini akan meningkatkan motivasi pelajar, menggalakkan peningkatan diri, meningkatkan prestasi akademik, mengasah kemahiran penyelesaian masalah, meningkatkan kemahiran bekerjasama, membentuk rasa percaya diri dan menambah pengalaman praktikal. Semua ni adalah kelebihan jika dalam diri seseorang pelajar tersebut mempunyai kooperatif. Next, teori pembelajaran kooperatif. Teori pembelajaran sosial menurut Albert Bandura lah. Albert Bandura ni tokoh. Ia mengamati tindakan orang lain dan meniru tingkah laku orang lain. Pelajar bukan sahaja belajar melalui pengalaman, tetapi melalui interaksi dan kolaborasi dengan rakan-rakan. Aplikasi dalam pembelajaran kooperatif. Mengikut teori pembelajaran yang dihasilkan oleh Albert Bandura ni, mengikut tingkah laku rakan sebaya, pelajar yang lebih berpengetahuan akan menunjuk ajar kepada rakan yang kurang berpengetahuan. Maknanya kalau pelajar ni lebih aktif, dia lagi, contoh kita bagi subjek sejarah. Kawan ni, seorang ni, pelajar ni, dia memang handal dalam sejarah, tapi dia berkumpulan dengan orang yang kurang pandai dalam sejarah. Jadinya yang pandai sikit ni akan ajarlah cara menghafal, menulis esei tentang sejarah. Seterusnya, teori konstruktisme. Ia menurut Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Okey, pembelajaran berlaku apabila pelajar membina pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman persekitaran mereka. Pelajar bekerjasama untuk menyelesaikan masalah, berkongsi pendapat dan membina fahaman mereka sendirilah. Ia diaplikasikan dalam pembelajaran dengan cara berkolaborasi dalam kumpulan, membolehkan pelajar membina fahaman mereka dengan berinteraksi dan saling belajar. Ia juga dapat menyelesaikan masalah dengan cara berbincang. Ia dapat menggalakkan pembinaan pengetahuan pengalaman sebenar. Teori seterusnya ialah teori hubungan sosial. Menurut Morton Deutsch,
iaitu ahli psikologi bahagian sosial. Pelajar bergantung antara satu sama lain untuk mencapai matlamat bersama. Kejayaan individu bergantung kepada kejayaan kumpulan. Ahli kumpulan perlu memberi kerjasama, sumbangan dan pastikan berjaya. Maksudnya di sini, dalam kumpulan tu tiada yang tak buat kerja. Semua buat kerja dan semua idea itu akan dikumpulkan dan dipilih-pilih lah, mungkin macam tu. Okey. Aplikasi dalam pembelajaran, tanggungjawab bersama. Okey, setiap pelajar bertanggungjawab tentang kejayaan kumpulan. Pelajar saling menyokong dan berkongsi maklumat untuk menyelesaikan tugasan berkumpulan. Yang seterusnya ialah teori pembelajaran kognitif. Teori ini menekankan bagaimana pemprosesan maklumat dapat dipertingkatkan melalui interaksi sosial dan kolaborasi. Pelajar bekerjasama, mengumpul, menganalisis dan memperkukuhkan fahaman mereka. Okey, aplikasi dalam pembelajaran untuk teori ini ialah pelajar mengembangkan kemahiran berfikir kritikal dan menyelesaikan masalah melalui perbincangan dan menganalisis kumpulan. Saling membina fahaman melalui interaksi yang aktif dan kolaboratif. Seterusnya ialah teori pembelajaran sosial kontekstual menurut Barbara Rugoff. Ia menekankan bahawa bagaimana budaya dan konteks sosial mempengaruhi pembelajaran. Bukan hanya pindahan maklumat, ia cara pelajar belajar dalam konteks sosial mereka. Aplikasi yang dilakukan ialah ia dapat membolehkan pelajar mengaplikasi kemahiran sosial mereka, belajar melalui peranan sosial yang berbeza dan membantu rakan-rakan dengan pengetahuan yang berbeza. Maknanya kat sini tak macam orang ni dia punya pemikiran lain daripada pemikiran orang ni. Jadi dia akan bergabung. Jadi pengetahuan mereka berbeza dan akan disatukanlah bila kita berkumpulan. Kesimpulan yang boleh dibuat dengan pembelajaran kooperatif ialah pembelajaran kooperatif adalah pendekatan yang bermanfaat dalam beberapa perkara untuk meningkatkan motivasi, pembelajaran dan prestasi pelajar. Pembelajaran kooperatif tidak hanya membekalkan ilmu sahaja tetapi dapat meningkatkan kemahiran sosial individu. Sesungguhnya jika pembelajaran kooperatif ini ada di dalam diri setiap individu, ia akan memberi kesan yang positif kepada diri sendiri, masyarakat dan negara. Semoga video ini bermanfaat kepada semua. Terima kasih.